24 Mac 2026. Lembayung Al-Quran Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar rancangan Lembayung Al-Quran yang dimuliakan Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan kisah perutusan para malaikat kepada Nabi Allah Ibrahim, manusia ayat 51 hingga 56. Bagi tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang kelima, muka surat 139. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa nabbi'hum an dhaifi Ibrahim idh dakhalu alayhi faqalu salama qala inna minkum wajilun. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنت من رحمة ربه إلا الضالون. صدق الله العظيم. Dan khabarkan kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Berkata Ibrahim, sungguhnya kami merasa takut kepadamu. Mereka berkata, janganlah kamu rasa takut, sungguhnya kami memberi khabar gembira kepadamu tentang kelahiran seorang anak lelaki yang akan menjadi orang alim. Berkata Ibrahim, apakah kamu beri khabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini? Mereka berkata, kami menyampaikan berita gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang berputus asa. Ibrahim berkata, tidak ada seorang yang putus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Milikilah tafsir Ibn Katsir ni tuan-tuan. Ramadan berakhir, kita berusaha untuk khatam Quran sepanjang Ramadan. Sekarang Ramadan telah berakhir, maka kita usahalah untuk memahami Al-Quran pula. Dan tafsir Ibn Katsir ni merupakan tafsir antara yang terbaik yang telah mendapat sambutan sekalian umat Islam di dunia. Di mana saja institusi pengajian tinggi, pondok, sekolah, bahkan penerimaan ini adalah membuktikan kepada keikhlasan beliau. Al-Hafiz Ibn Katsir ni walaupun telah wafat lebih 700 tahun, tapi sumbangan ilmu ni masih lagi dibaca. Keistimewaan daripada tafsir Ibn Katsir ni itu dia tafsir ma'thur. Semua periwayatannya daripada Quran dengan Quran, hadis dengan penjelasan Quran, dan juga pandangan para salafus salih, dan juga pandangan dari perspektif loghah. Maka membacanya membawa kita memahami secara lurus apa dikehendaki oleh Quran itu. Tentu dapatkan tafsir Ibn Katsir ni di iKim Shop sebagai contohnya, dan usaha yang dilakukan oleh para penterjemah ni mudah-mudahan reward di sisi Allah, dan untuk kita menyokong kerja-kerja mulia memahami kalam Tuhan ini. Baik, kita bincangkan kisah perutusan malaikat kepada Nabi Ibrahim AS. Kabarkan kepada mereka, wahai Muhammad, tentang kedatangan tetamu kepada Ibrahim AS. Mereka dengan jumlah malaikat yang telah pun kita bincangkan ni berapa sekalipun, mereka menemui Ibrahim mengucapkan salam sejahtera ke atas semua Ibrahim daripada segala bencana, dari sakit, dari ketakutan. Dan Nabi Ibrahim ini antara nama yang dijolok kepadanya, nama timbangannya itu Abu Dhifan, kunyahnya Abu Dhifan. Bahawa Nabi Ibrahim ini tidak makan bersedari, melainkan mesti ada tamu menjamu selera bersama dengannya. Kisah yang masyhur dalam hadis sahih bahawa Nabi Ibrahim ini satu hari hanya ada seorang je tamu makan bersama dengannya. Maka dia berkata kepada tamu itu, Samillah, bacalah bismillah. Tamu itu mengatakan, ma Nabi Muslim, aku bukan orang Islam. Ibrahim AS marah kepadanya, dia halaunya tamu itu keluar. Kamu sudah pun tua, tidak lagi masuk Islam. Dia halaunya keluar. Sebaik saja dia keluar, dia mau pergi. Kemudian datanglah Jibril AS mengucapkan salam kepada Ibrahim AS dengan mengatakan kepadanya bahawa Allah mengirim salamnya kepadamu. Kamu tahu tak berapa usia manusia yang kau halau keluar itu? Ibrahim mengatakan, aku tidak tahu. Usianya lebih 60-an. Walaupun hidup sebagai seorang musyrik kafir kepada Allah, tapi Allah tidak pernah menafikan rezekinya, wahai Ibrahim. Pergilah kau, Ibrahim, mendapatkannya semula, kerana Allah murka padamu. Ibrahim AS pun pergi mendapatkannya semula, mengajak orang tua kafir itu untuk makan bersama dengannya. Jadi kisah Nabi Ibrahim itu banyaklah. Rezeki Allah kurniakan kepada baginda begitu melimpah ruah sekali, dengan ujian-ujian diberikan, kesabarannya, tabahannya, maka Allah reward di dunia lagi sebelum akhirat dengan limpahan kurniaan. Jadi Ibrahim AS ni berkata kepada para tamu, sungguhnya kami rasa takut. Inna minkum wajilun, kami takut pada kamu ni, kerana
mereka ni datang terus masuk dalam rumah tanpa minta izin, ataupun kerana ketika Nabi Ibrahim melihat mereka tidak mahu makan makanan yang dihidangkan itu, iaitu daging lembu yang dibakar dengan enak, anak lembu pula tu masih muda lagi. Maknanya kalau kita lihat pendekatan yang dikemukakan dalam Quran tentang kisah ni, sebagai contohnya padanan ayat atau kisah dalam surah Hijr ini, kita dapat lihat dalam surah Hud pula, contoh dalam ayat yang ke-70, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin lut. Maka dilihatnya tangan mereka tidak menjamah hidangan yang lazat itu, Ibrahim mula rasa curiga, rasa takut. Lantas malaikat ini berkata kepada yang takut, sungguh kami diutuskan kepada kaum Lut. Jadi ni dalam surah Hud. Kalau kita lihat dalam surah As-Saffat pula, bila Allah menceritakan dalam ayat yang ke-12, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin wa barakna alaihi wa ala ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan kami beri berita gembira kepadanya kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk di kalangan hamba-hamba kami yang salih. Kami limpahkan keberkatan padanya dan kepada Ishak, dan di antara keturunan keduanya ada yang buat baik dan ada pula yang terang-terangan melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri. Jadi di sini kalau kita lihat, kata Syekh Qutb dalam tafsirnya Fizil Al-Quran, ucapan malaikat kepada Nabi Ibrahim yang dirakam dalam ayat ke-70 surah Hud yang telah saya bacakan tadi, ini menjelaskan kenapa Nabi Ibrahim diminta tidak perlu takut. Tapi dalam surah Hijr ini, mereka menjelaskan alasan kepada perkara tersebut. Inna nubashiruka bi ghulamin alim, sungguhnya kami datang untuk beri khabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang kelak menjadi seorang yang sangat alim, cerdas dan memahami mendalam agama Allah SWT, kerana dia juga akan menjadi nabi, iaitu Ishak alaihissalam. Begitu juga dapat kita lihat dalam surah As-Saffat bila Allah menceritakan tentang utusan malaikat ni. Maka perbezaan pendekatan Quran ni, kata Syekh Qutb, dapat kamu lihat di sini ada huraiannya, di sana tidak ada huraiannya, kerana meraihkan turunnya surah tersebut atau ayat tersebut dalam situasi yang berbeza-beza dalam kehidupan Rasulullah SAW. Qala abashartumuni, Nabi Ibrahim menjawab dengan nada penuh keheranan terhadap berita gembira yang mereka sampaikan, iaitu kelahiran anak ni, padahal dia dan isinya sudah berusia senja. Keheranan ini juga sekaligus untuk memastikan janji itu, apakah kamu beri berita gembira ni sementara aku ni sudah masuk usia senja, dengan keajaiban dan keanehan apakah yang kamu sampaikan sebagai berita gembira ni? Atau sesungguhnya kamu berita gembira kepadaku dengan sesuatu yang di luar kelaziman? Dengan apakah sebenarnya kamu memberi berita gembira ni? Atau sebenarnya kamu tidak memberi berita gembira kepadaku tentang apa pun? Kerana kabar gembira dengan hal seperti itu sama saja dengan berita gembiraku dengan sesuatu yang tidak ada, dan itu berarti kamu tidak memberi apa kabar gembira pun kepadaku. Nabi Ibrahim tidak ragu, tidak mempersoalkan sedikit pun terhadap apa yang dikabarkan itu, kerana keyakinannya kepada Allah sebagai seorang Nabi. Jadi para malaikat ni pun menjawab, mempertegaskan kebenaran berita gembira yang mereka sampaikan, iaitu qalu basyarnaka bil haqq, kami berita gembira kepadamu dengan satu yang pasti, nyata, kerana ini perbuatan Allah dan janjinya, dan tidak akan pernah salah dan tidak pernah diluputkan, dihilangkan. Kerana itu jangan kamu termasuk orang yang putus asa, kerana zat yang mengadakan manusia di tanah tanpa bapa dan ibu, kuasa yang mengadakan manusia di apa pun, termasuk daripada bapa dan ibu yang sama yang sudah lanjut usia, itu bukan perkara mustahil kepada Allah SWT. Jadi di sini Nabi Ibrahim hanya merasa nikmat Allah kepadanya pada waktu yang tak lazim macam tu sebagai satu yang luar biasa yang menakjubkan. Nabi Ibrahim pun menjawab, qala wa may yaqnat, dirinya sama sekali bukan di kalangan yang putus asa, kerana dia tahu betul kuasa Allah SWT. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim juga minta kepada Allah, diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang telah mati. Arini kaifa tuhyil mauta, lalu Allah bertanya kepadanya, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ini kisah Nabi Ibrahim itu panjang, disebut dalam Quran banyak ayat, dan saya telah jelaskan kepada tuan-tuan bagaimana sebutan Nabi Ibrahim ini yang kedua banyak selepas Nabi Musa AS, bagi menunjukkan hubungan di antara orang Arab musyrikin yang mendakwa mereka mengikut Nabi Ibrahim. Sebenarnya penjelasan Quran terhadap Ibrahim begitu solid, dan nanti di Madinah akan bertemu dengan kaum Yahudi, kaum Nasara yang mereka juga mendakwa mereka mengikuti Nabi-Nabi terdahulu yang juga hujungnya berkaitan dengan Ibrahim. Maka dengan sebab itu begitu banyak pengisahan Nabi Ibrahim kita dapat lihat dalam Quran. Jadi Nabi Ibrahim menyatakan bahawa baginda sama sekali tidak putus asa, baginda benar-benar faham terhadap kuasa Allah SWT yang luar biasa, dan tidak berputus asa daripada Allah, melainkan orang yang sesat dan keliru daripada kebenaran. Jadi setelah mendapatkan kepastian berita gembira tersebut, dan para tamu
tamunya merupakan para malaikat, mereka pun memberitahu kepadanya bahawa kami ini utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu la taujal inna nubashiruka bi ghulamin alim. Kemudian mengatakan qalu basyarnaka bil haqqi wa fala takun minal qanitin. Sampailah kepada ayat mereka mengatakan sebenarnya kedatangan mereka ini adalah untuk qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Maka Nabi Ibrahim diberitahu oleh mereka bahawa kedatangan mereka ini adalah untuk satu urusan yang sangat penting selepas itu. Jadi selepas mendapat kepastian tentang berita gembira dan tamunya ini bukan berniat jahat padanya, sebaliknya datang untuk menurunkan satu hukuman Allah kepada kaum derhaka selepas didakwa, diseru masih kekal melakukan perbuatan homoseks itu, maka mereka memberitahu kepada Ibrahim AS kedatangan mereka ni untuk satu urusan yang penting, iaitu azab yang akan diturunkan. Misinya adalah untuk mengenakan hukuman terhadap mereka yang derhaka. Sesungguhnya kami diutus kepada satu umat yang jahat dan musyrik, iaitu kaum Lut. Mereka adalah orang yang melakukan perbuatan mungkar, iaitu mendatangi sesama lelaki dan menyalurkan nafsu berahi mereka kepada yang bukan perempuan. Kami diutuskan kepada mereka dengan misi untuk membinasakan mereka. Dan para malaikat ni juga memberitahu kepada Ibrahim AS kedatangan mereka ni menyelamatkan keluarga Nabi Lut, kecuali isterinya yang telah pun berkomplot dalam konspirasi bersama dengan kaumnya. Dan saya telah jelaskan pada kuliah yang lalu bagaimana Nabi-Nabi Allah ni, isteri mereka walaupun berkomplot dengan puak yang jahat itu, tapi mereka tidak terlibat dengan zina. Mustahil seseorang isteri kepada Nabi terlibat dalam perbuatan yang boleh mencemari keturunan para Nabi itu sendiri. Ini pernah saya jelaskan dalam kuliah yang terdahulu. Jadi saya juga ceritakan kepada tuan-tuan dalam kuliah yang lalu, bila Nabi SAW masuk ke kota Mekah sebagai pembukaan kota Mekah, maka berhala yang ada sekitar Kaabah itu telah pun diruntuhkan, dibuang, dipecahkan. Nabi tidak masuk ke dalam Kaabah itu sehinggalah patung dan gambar yang terdapat dalamnya pun turut dimusnahkan. Dan di antara yang dikeluarkan dari Kaabah itu, seperti yang warid dalam hadis sahih riwayat Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahawa dalam gambar itu kelihatan Ibrahim dan Ismail dengan anak panah di tangan mereka. Ini anak panah orang Arab dahulu mereka gunakan sebagai istiqsam bil azlam. Lalu Nabi telah menyatakan qatalahumullah wallahi in istaqsama bil azlam qat. Semoga Allah menghancurkan mereka, ni kaum musyrikin ni. Demi Allah, kedua Nabi Allah ni, Ibrahim dan Ismail, tidak pernah sama sekali terlibat mengundi nasib. Ni namanya mengundi nasib itu berjudi dengan anak panah. Ataupun dalam hadis yang lain, dalam juga lafaz Bukhari, bahawa Nabi menyatakan qatalahumullah laqad alimu anna shaykhana lam yastaqsim biha qat. Nabi menyatakan semoga Allah menghapuskan mereka ni, kaum musyrikin ni. Mereka sudah tahu bahawa sebenarnya syekh kami, syekh ni menunjuk kepada Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim lah, bahawa Nabi amat muliakan Nabi-Nabi sebelumnya sallallahu alaihi wasallam, bahawa syekh kami tidak pernah sekali mengundi nasib seperti yang mereka katakan, mereka nampakkan pada gambar ini. Jadi muslim-muslimat dalam hati dan dikasihi sekalian, kita dapat lihat dalam konteks ayat ini, bila Allah SWT menceritakan tentang Nabi-Nabi ini, bahawa Nabi Ibrahim sama sekali tidak pernah ragu pada kekuasaan Allah. Baginda merasa hairan, merasa seolah macam takjub lah pada usia tua seperti itu, dan isinya pun dalam keadaan mandul, masih dapat memperoleh keturunan, dan mereka masa bimbang seolah-olah pada usia seperti itu bagaimana untuk menguruskannya. Jadi dengan demikian Nabi mulia itu seakan-akan berkata, aku tidak pernah putus asa, aku hanya mempertanyakan tentang hal itu kerana aku sangat gembira mendengarnya, tetapi tercengang bagaimana berita gembira ini dapat dilaksanakan. Kerana itu aku bertanya. Boleh jadi juga, kata para ulama tafsir, oleh kerana terlalu gembira, maka baginda bertanya bukan kerana tidak percaya, tapi kerana ingin mendengar sekali lagi berita gembira itu. Mungkin juga begitu. Kemudian masuki ke ayat 57 hingga 60 daripada surah Hijr ni, boleh rujuk pada muka surat 141 dalam jilid yang kelima tafsir Ibn Katsir. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Sadaqallahul azim. Berkata pula Ibrahim, apakah urusanmu yang penting dalam hal ini, wahai para utusan Allah? Mereka menjawab, kami sungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa, kecuali Nabi Lut beserta pengikut-pengikutnya, sungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali isterinya, kami telah tentukan menurut keputusan Tuhan, sungguhnya dia termasuk orang-orang yang tinggal bersama-sama kaum kafirin untuk menerima kebinasaan. InsyaAllah perkara ini akan saya uraikan pada kuliah akan datang, bagaimanakah keselamatan yang berlaku kepada pengikut-pengikut setia Nabi Lut ini
hukuman kena pada kaumnya, malang sekali bagi isteri kerana kecenderungannya untuk menyokong walaupun tidak melakukan perkara-perkara mungkar oleh kaum tersebut. Ini mengakibatkan hukuman Allah turun kena kepada sama ada dia berpaling dan kembali ke mereka, ataupun kena batu hukuman Allah yang turun itu kena padanya, mati dia di tempat itu. Ini ada huraiannya oleh para ulama. InsyaAllah kita akan lihat dan kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.